Krokak dah. Bukan rek sikit tu, bukan. Assalamualaikum sahabat-sahabat kita dan follower kita. Hari ni saya mari di Tasik dan orang panggil sungai lah. Saya akan bermancing lah kat sini. Saya akan mencari ikan macam ikan lapan, ikan tumagalang kan. Dia ada lah kat sini. Tu ada nampak melompat. Gerang sekali lah tengok dia melompat ke atas air. Kita tengok lah ada hasil tak. Yang mana belum follow, dah follow lah. Ya. Ada juga orang kat sana ni. Kat sana tu nampak ni. Berduduk seller. Okey, kita tengok. Bang, ada hasil tak hari ni? Cuaca comel lah. Cuaca tu comel. Orang Kelantan panggil comel. Tu dia lah. Kita tak biasa mana kerja Kelantan ni. Kekak sikit. Kita pekong dah. Bah sebatang. Ada sebatang lagi kita pekong. Tak lagi. Umpan kita pakai bang. Dedak. Kita pakai dedak. Pisang. Ni. Kita pakai dedak. Lepas tu kita bagi dia sirap pisang dengan vanila pisang. Kita pakai dia. Nampak hijau. Kita tengok macam mana. Tadi kita main 2 bang. Sekarang kita main tambah 2 lagi. Sekarang ni saya mari spot yang kedua. Spot yang kedua. Ni dah. Nanti kita try. Kat sana tadi dia nguti saja bang. Dia nguti. Kita sentak tak ada habis upang. Sakit hati rasa. Jadi kita mari kat sini lah tengok macam mana bang. Tengok ada hasil tak. Kita try. Nak tahu kat sini ada rezeki. Kita try pekon dulu. Suasana spot yang kedua macam ni lah. Kita tengok lah ada manis-manis tak hari ni. Bang. Kita tengok bang. Kat ni bang. Dah kena bang. Ikan apa tak tahu. Oh, ikan apa tu? Bau. Ikan bau. Ikan apa? Oh, ikan patin. Ikan patin bang. Oh, ikan patin. Layan dulu ya. Layan dia dulu. Jangan bagi terlucut. Rugilah terlucut. Rugi. Nak boleh dapat dia tu bukannya senang. Payah tunggu berjam-jam. Mai dia dulu. Buka rek. Bagi dia letih dulu. Oh, ikan patin. Putih bersiap ikan dia. Oh, patin buah ni. Oh, molek. Ikan patin bang. Ikan patin. Alhamdulillah. Makan dalam ni. Alhamdulillah. Okey bang, kita mencari sengkel lagi. Sengkel lagi gorgong. Sengkel lagi. Kalau tak boleh sengkel, tak ada rezeki sengkel lagi, tak apalah. Janji kita ada dah sengkel tu. Ia berendang dalam air, dalam pukat. Tengok bang. Dia makan lagi bang. Tengok bang. Kasih tunduk sedikit.
Bagi orang tengok, kasih tunduk. Kasih tunduk. Kasih tunduk. Kasih tunduk sikit je. Orang nak tengok belakang ni. Sikit je. Ha, sikit je. Sikit je. Biar sikit lagi. Sikit tu sikit sangat. Lagi tu. je. Sikit lagi. Ha. Sikit lagi. Rokok lagi. rokok lagi. Sikit. Lagi. Rokok lagi. Ha, tu dia. Jala dah tu. Ikan apa? Kita tengok ikan apa. Rasanya ikan patin kalau makan macam tu. Tak ada. Oh, ikan patin. Ikan patin. Yang ni anak dia. Anak dia. Goreng pun sedap ni. Yang ni kita goreng lah. Goreng sengkel je. Tak payah kerak-kerak lah. Goreng sengkel je kalau pesan. Tengok. Tengok. Tak apa dah. Ada rezeki hari ni. Padahal pun dia tak nak rokat mana. Dia pesan ini je. Kalau tidak kuat lagi rokat ni. Tak ada mana. Dua Dia makan di bibir gitu je. ekor je. Ada tapi tak besar. Dia makan lagi. Ada dah tu. Macam mana? Rokat tak? Rokat dah. Bukan rek sikit tu, bukan rek sikit. Kerokat dah. Dia kerokat dah. Lekat dah ni. Sedapnya menengai. Terlalu deras. Bukan rek. Okey. Marilah. Kat sini. Jangan lawan. Marilah kat Takut sini. diku. Jangan lawan. Mari kat sini. Jangan lawan. Bukan rek sikit. Apa? Lawan. Oh, pating. Pating lagi bang. Pating. Biar relax jangan gaduh relax. Biar dia main dulu. Dia yang main letih sepan ni kat dia naik lah. Alhamdulillah. Kan? Dah lah tahan. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Ikan yang ketiga. Ikan ni putih sempul. Ikan yang ketiga. Putih sempul ikan. Ya, putih sempul. Alhamdulillah. Dia kengkah. Dia kengkah tak boleh nak cabut mata ni. Okey bang. Setakat ni dulu video untuk kita mesti orang duk tanya-tanya kan. Kat mana you duk ngai tu? Ya. Mesti orang tanya macam tu. Okey. Sekarang ni abang mak nak bagi tahu yang abang mak mengair ni. Dia ni laluan ni orang panggil padang melentan. Okey. Padang melentan tu gerentak kan, nampak gerentak Okey. kan. Sebelah gerentak ni ada jalan kan. Masuk ke jalan tu je. Mak betul mak. Betul macam nanti dulu. Ada kat Petronas kan. Ni sungai padang melentan. Sungai padang melentan. Okey. Memang banyaklah ikan sini. Memang banyak. Dah 3 ekor ni. Pating. Sebenarnya abang mak nak cari ikan tomagalan. Abang tak ada kan tomagalan. Jadi ikutlah rezeki kan, rezeki. Nak mudah mak betul mak. Betul. Betul. Macam ni. Ni jalan Padang Melentan. Okey, jalan Padang Melentan. Padang Melentan gi straight kan. Dia ada corner sikit kan. Corner. Dia ada corner sikit. Ada kat macam mana di
Kartik kan. Kartik. Okey. Straight lagi nak naik geretak tu kan. Geretak. Geretak. Abang pun sampai ke geretak Kona tu. kanan Kona kanan. Kona kanan. Jumpa lubuk ikan keli. Ikan patin kan. Okey. Ikan patin. Andi dah 3 ekor lah. Itu dia. Okey. Inilah hasil dia hari ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow lah. Okey, kacau.